ke dapur berseri. Hamsi Amisha setia menanti masakan kampung asli dan padu, resep turun. Assalamualaikum semua, kembali bertemu di channel saya Hamsi Amisha. Kali ini saya nak masak Indo yang sangat sederhana, InsyaAllah sedap. Apa yang Haziq, kita nak masak apa yang Haziq? Tak tahu. Okey, Haziq kata tak tahu. Kita nak masak nangka muda, digoreng kemudian ditumis. Okey, sebelum kita melanjutkan memasak, kita nak tunjuk dulu bahan-bahan dia. Kita ada 4 keping nangka muda. Ya. Kemudian bahan yang nak ditumis tu, kita ada bawang merah, 1 labu bawang merah besar. Ada sedikit halia, ya, lebih kurang 1 inci halia. Ada 3 ulas bawang putih. Kita ada sedikit cili merah kering yang dah dikisar. Juga ada cili padi hijau. Sebab kita tak ada cili merah, jadi kita kenalah campurkan dengan cili kering. Sebab kita malas nak pergi kedai. Okey, ini garam ya. Garam. Kita ada sebiji telur. Ini bahan terasa. Ini bawang, setengah biji bawang juga yang saya nak tumis dahulu ataupun digoreng terlebih dahulu. Ini serbuk kunyit untuk digaulkan dekat nangka nanti. Ini belimbing bagi nangka kita rasa sedikit asam gitu. Okey. Ini nangkanya yang tadi dah dicakap ya. Okey, sebelum tu kita nak iris-iris dululah. Kita iris-iris nangka ni. Okey, dah siap diiris, kita masukkan ke dalam bekas. Kemudian kita masukkan sedikit garam ya. Kunyit serbuk. Kemudian kita tambahkan sedikit garam ya. Okey, garam. Kita gaul lah. Kita gaul ni, lepas tu kita tepikan dahulu. Kemudian kita goreng. Kita dah gaul dengan garam kunyit. Kita ketepikan. Saya nak blend bahan yang patut di blender. Okey kawan-kawan, saya hampir terlupa. Kita ada bahan apa ya Haziq? Penambahan perencah tadi. Kita ada sedikit udang basah ya. Okay, kita nak kisar cili padi hijau ni. Kita patahkan dia. Kalau tak dipatahkan nanti dia macam susah sikit nak hancur. Bukan bawang bukan bekas kotoran ya. Ni bawang apa ya? Bawang putih ya. 3 ulas bawang putih. Sebiji bawang merah besar ya. 1 labu bawang merah besar. Ini saja yang kita nak kisar ya. Jadi kita dah panaskan kuali dan minyak ya. Kita gorenglah nangka ni sehingga dia lembut. Okey, kawan ya, okey dia ya. Cili padi dan bawang merah, bawang putih yang kita kisar tadi ya. Kisar kasar aja ya. Okey. Ini nangka kita dah lembut ya. Nak tengok lembut ke tak, kita buat macam ni ni sedikit kan, kita tekankan dia. Susahnya aku tekan. Nampak dia lembut dah, tapi tunggu sikit lagi. Okay, kita dah angkat ya, nangka kita tadi dah lembut dah ya. Sekarang kita nak menomeh apa yang patut ditumis. Okay, kawan-kawan, kita menggunakan minyak yang sama tapi kita dah kurangkan. Kita goreng dengan udang ni.
kita dah angkat ya udang yang kita goreng tadi. Kita campurkan sekali dengan nangka yang kita goreng tadi. Okey, selanjutnya kita nak mengonom cili bawang tadi ya. Okay, kita menggunakan minyak yang sama. Kita tumis bawang dulu dengan halia. Kita tumis hingga wangi ya. Kita dah wangi, kita masukkan ini penambahan iaitu rempah kari ikan ya, 1 sudu ya. Tadi kita tinggal dekat bawah tu lah, bawah tutup lah kurang lebih dia. Jadi kita nak tumis bawang bawang putih, bawang merah dan ini cili padi. Kita buka balik api. Ini kita tumis sehingga dia pecah minyak ya. Sambal kita dah pecah minyak, kita masukkan garam ya. Dan juga sedikit bahan perasa ya. Kemudian kita kacau bergerak ini. Kemudian kita masukkan belimbing buluh tadi ya. Jadi kita nak tambahkan sedikit je air ya. Kalau nak tambah sedikit gula pun okey kan Zik? Nak tambah gula tak? Boleh ni. Okey. Yes, kita dulu nak gula. Okey, kita masukkan lebih kurang setengah sudu makan ya, gula. Jangan manis sangat ya. Okey. Ini kita nak masukkan telur ya. Ini masukkan telur, kita buka api balik. Sudah masak ni ya, kita nak masukkan nangka muda tadi. Nangka goreng ya, kadang-kadang nangka goreng dan juga udang goreng ya. Kita gaul-gaul saja ya, dia dah masak semua, kita gaul sahaja. Okey kawan, sambal goreng. Sambal nangka Goreng. goreng. Sambal nangka goreng. Semestinya cara saya Hamzah Misha. Rupanya kawan-kawan sangat sedap. Saya pertama kali buat ni, memang sedap. Bagi kawan-kawan di luar sana, moga masakan saya pada hari ini memberikan sedikit sebanyak manfaat. Apa yang lagi Haziq? Okey kawan-kawan, selamat mencuba bagi yang sudi. Terima kasih banyak yang dah support saya. InsyaAllah saya akan support juga. Kemudian moga kita sama-sama berjaya, InsyaAllah. Okey, sampai di sini saja konten saya ya. Selamat Selamat mencuba. Selamat mencuba dan selamat mencuba dan jumpa lagi di lain Tajuk di lain konten InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.